Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Nazrin Baihaqi bin Tuanku, pemegang nombor matriks 2300408. Saya Muhammad Asrizam Musannif bin Azaman, pemegang nombor matrik 2300401. Saya Muhammad Adil Akmal bin Muhammad Nasri, pemegang nombor matrik 23004081. Saya Wan Nazrul Hakimi bin Hassan Basari, pemegang nombor matrik 23004051. Saya Muhammad Adam bin Ghazali, pemegang nombor matrik 23004005. Saya Muhammad Afiq Airi bin Johaimi, pemegang nombor matrik 23004052. Jadi, dalam video kali ini, kami akan mengkaji pelbagai seni ukiran Melayu yang menjadi kraf tangan tempatan. Jom ikut saya, kita saksikan sama-sama. Apa itu seni ukiran? Seni ukiran merupakan seni yang menyobek permukaan papan atau bongkah kayu untuk mencorakkan sesuatu motif. Sejarah kraf ukiran bermula seiring dengan perkembangan seni bina rumah tradisional dan istana. Catatan sejarah seperti sejarah Melayu menceritakan kehebatan istana Melaka yang dihiasi ukiran indah tanpa menggunakan paku. Dalam aspek kraf tangan, kita melihat ukiran melengkaui dinding rumah. Ia menyentuh setiap aspek kehidupan. Lihat saja pada kukur kelapa, hulu keris, malah bangau pada perahu nelayan. Setiap ukiran ini mempunyai fungsi praktikal, seperti teknik tebuk tembus pada rumah yang berfungsi sebagai sistem pengudaraan semula jadi untuk mendinginkan ruang dalaman. Setiap motif yang dipahat mempunyai cerita. Motif flora seperti awan larat melambangkan sifat rendah diri dan hubungan harmoni dengan alam, manakala motif fauna seperti itik pulang petang mengajar tentang disiplin dan ketaatan. Inilah kehebatan kraf kita. Setiap garisan mempunyai pesanan moral yang mendalam. Jadi dalam video kali ini, kami akan terangkan secara lebih mendalam berkenaan 3 pola yang digunakan dalam seni ukiran Melayu. Yang pertama, pola bujang. Pola bujang merupakan corak ukiran yang bebas dan tidak bersambung antara satu sama lain. Biasanya, pola ini menggunakan unsur alam seperti bunga, buah, haiwan dan objek semula jadi. Contohnya termasuk motif tampuk manggis, bunga raya, burung dan ayam. Pola ini melambangkan keindahan alam dan kehidupan harian masyarakat Melayu yang dekat dengan persekitaran semula jadi. Yang kedua pula ialah pola lengkap atau lebih dikenali sebagai pola induk yang menggabungkan pelbagai unsur seperti akar, batang, bunga, daun dan sulur dalam satu susunan ukiran. Corak ukiran daripada pola lengkap atau lebih dikenali sebagai pola induk biasanya bersambung, berlingkar dan beralun yang menunjukkan kesinambungan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Pola ini melambangkan kesinambungan hidup, kesuburan dan keharmonian alam serta hubungan erat antara manusia dan alam sekitar. Dan yang ketiga ialah pola pemidang atau lebih dikenali sebagai pola bingkai. Pola pemidang ialah corak ukiran yang mempunyai bingkai atau sempadan tertentu dengan reka bentuk yang lebih tersusun dan berulang. Contoh motifnya termasuk itik pulang petang, badak mudik dan pucuk rebung. Pola ini sering digunakan pada bahagian tertentu seperti tepak sirih, almari, bendulu rumah dan cucur atap yang berfungsi sebagai hiasan yang kemas dan teratur. Seni ukiran terkenal dengan keindahan dan kehalusan coraknya. Salah satu unsur penting dalam seni ukiran adalah unsur geometri yang merangkumi bentuk asas, pengulangan corak, simetri dan pengaruh seni Islam. Yang pertama,
bentuk asas geometri memainkan peranan penting dalam setiap ukiran kayu. Garis lurus dan lengkung sering digunakan sebagai asas bagi corak yang lebih kompleks. Yang kedua, prinsip pengulangan corak. Corak yang diulang menghasilkan irama visual yang menarik serta memberikan keseragaman dan keharmonian pada keseluruhan reka bentuk. Contohnya, motif bunga atau daun yang dibentuk daripada segi empat atau bulatan biasanya diulangi secara tersusun bagi menciptakan satu panel ukiran yang lebih lengkap. Teknik pengulangan ini membantu menghasilkan keseimbangan dan juga membuat ukiran lebih sedap dipandang. Yang ketiga adalah simetri dan keseimbangan yang merupakan ciri utama dalam setiap ukiran kayu Melayu. Simetri kiri dan simetri kanan memberikan rasa stabil dan juga formal, manakala simetri putaran ia menambahkan keunikan kepada corak setiap ukiran. Keseimbangan ini sangatlah penting supaya ukiran tidak kelihatan berat sebelah dan juga mengekalkan keharmonian setiap visual yang dihasilkan. Akhir sekali adalah pengaruh seni Islam. Seni Islam menekankan corak geometri kerana ia mengelakkan penggambaran makhluk hidup secara realistik. Pola yang berulang tanpa penghujung melambangkan keagungan Tuhan dan juga kesempurnaan terhadap alam. Secara keseluruhannya, unsur geometri dalam seni ukiran Melayu memainkan peranan penting dalam mencipta keindahan dan juga keharmonian corak. Penggunaan bentuk asas, pengulangan corak, simetri dan juga pengaruh Islam menjadikan seni ukiran Melayu bukan sahaja menarik secara visual tetapi juga kaya dengan makna yang simbolik. Yang kedua, unsur tumbuh-tumbuhan. Motif ukiran Melayu banyak berunsurkan alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan yang berkait rapat dengan kehidupan masyarakat Melayu. Seni ukiran Melayu lebih banyak menggunakan unsur flora sama ada jenis menjala ataupun yang berbunga. Tumbuhan merupakan motif yang berasaskan agama Islam yang memberi pengaruh besar kepada pengukir untuk menghasilkan satu ukiran yang melambangkan jati diri masyarakat Melayu. Motif akan diolah berdasarkan keupayaan dan kreativiti pengukir. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan persekitaran memberikan inspirasi kepada pengukir untuk menghasilkan sesuatu ukiran dengan melahirkan teknik ukiran yang boleh mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu. Dalam pemilihan sesuatu bentuk, pengukir akan melihat motif tumbuhan daripada bahagian seperti bunga, batang, pucuk, daun dan buah lalu diterjemahkan melalui ukiran. Oleh itu, pengukir sering menggunakan motif tumbuhan seperti bunga raya, bunga ketam gurui, bunga cempaka, bunga kenanga, bunga ketumbi dan bunga sulur kacang. Sebagai contoh, motif bunga raya yang melambangkan jati diri masyarakat Melayu di mana tumbuhan ini menjadi motif utama kepada pengukir-pengukir untuk menghasilkan ukiran kerana berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Ukiran yang dihasilkan digubah supaya tidak terlalu nampak seperti asal. Hal ini kerana untuk melihat sejauh mana kemahiran yang ada pada seseorang pengukir dalam menghasilkan satu bentuk ukiran yang kreatif. Ukiran yang dihasilkan mampu mengangkat nilai warisan masyarakat Melayu. Unsur yang ketiga adalah unsur makhluk hidup. Pada zaman dahulu, penggunaan unsur ini dalam seni ukiran Melayu adalah lebih terbuka kerana pegangan agama belum begitu ditekankan. Oleh itu, masyarakat terdahulu menggunakan motif haiwan seperti itik pulang petang dan badak mudik sebagai hiasan yang turut membawa kepada makna simbolik seperti melambangkan kehidupan, keberanian dan semangat tradisi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengukuhan pegangan agama, penggunaan unsur makhluk hidup ini semakin berkurang kerana dianggap bertentangan dengan prinsip agama. Walaupun begitu, unsur ini masih boleh dikekalkan dalam bentuk yang lebih simbolik tetapi terhad. Contohnya dapat dilihat pada hulu senjata tradisional di mana banyak keris dan parang menggunakan motif haiwan. Antaranya termasuklah keris Bugis yang dihiasi dengan motif burung pekaka serta hulu parang yang diukir menyerupai kepala ayam jantan. Motif ini bukan sahaja memperdagangkan senjata, malah melambangkan sifat keberanian, kewaspadaan dan identiti budaya masyarakat Melayu. Selain itu, dalam kalangan masyarakat orang asli, terdapat penghasilan patung harimau berantai daripada kayu nyirih yang diinspirasikan daripada semangat harimau. Patung ini berfungsi sebagai simbol perlindungan dan mencerminkan kepercayaan serta nilai spiritual masyarakat Mahmeri. Kesimpulannya,
Walaupun penggunaan unsur makhluk hidup semakin terhad, ia tetap memainkan peranan yang penting dalam perkembangan seni kraftangan. Kehalusan ukiran ini menunjukkan kemahiran, kreativiti dan ketelitian pengukir sekaligus menjadikannya warisan budaya yang bernilai tinggi dan syarat dengan penuh makna simbolik. Yang terakhir adalah unsur kosmos. Unsur kosmos dalam ukiran kayu merujuk kepada hubungan menyeluruh antara manusia, alam semesta dan dimensi spiritual yang membentuk pandangan dunia masyarakat tradisional. Antara ukiran yang mengandungi unsur kosmos ialah motif awan larat. Awan larat merupakan corak yang beralun dan bersambung tanpa putus. Dari sudut kosmos, ia melambangkan pergerakan alam yang sentiasa berterusan. Corak yang menjalar ini menggambarkan kesinambungan kehidupan manusia daripada lahir, hidup sehingga kembali kepada Tuhan. Ia juga mencerminkan keharmonian antara manusia dan alam kerana bentuknya sering diinspirasikan daripada tumbuhan dan unsur semula jadi. Selain itu, kayu tunjuk langit dalam seni ukiran ini yang biasanya berbentuk hulu tombak yang menjulang ke atas. Dari perspektif kosmos, ia melambangkan hubungan manusia dengan alam tinggi, iaitu langit dan juga ketuhanan. Bentuknya yang menghala ke atas memberi maksud harapan, keanggunan dan usaha manusia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan kata lain, setiap ukiran bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat dengan nilai falsafah dan spiritual. Dalam konteks ekonomi moden, seni ukiran Melayu telah pun berevolusi daripada sekadar hiasan istana dan kediaman tradisional kepada sebuah produk pelancongan yang mempunyai nilai eksklusif. Apabila kita mengangkat seni ini ke dalam sektor pelancongan, kita sebenarnya sedang memberikan nilai tambah kepada imej negara. Kehadiran elemen ukiran tradisional pada seni bina hotel yang bertaraf antarabangsa, resort mewah dan bangunan-bangunan ikonik kerajaan memberikan satu karakter yang tidak mampu dicari di mana-mana pelosok dunia yang lain. Pelancong global pada hari ini tidak lagi sekadar mencari keindahan fizikal. Sebaliknya, mereka sedang mendahagakan jiwa dan keaslian sesebuah budaya. Di sinilah seni ukir berperanan sebagai duta budaya yang menyambut kehadiran mereka. Transformasi sektor pelancongan kini beralih kepada aspek pengalaman. Melalui pembukaan bengkel-bengkel kraft tangan dan pusat konservasi warisan, kita memberikan peluang kepada dunia untuk memahami secara mendalam proses penciptaan seni ini. Apabila pelancong terlibat dalam sesi demonstrasi atau bengkel interaktif, wujud satu apresiasi yang lebih tinggi terhadap identiti Melayu. Mereka bukan sekadar membawa pulang cenderamata, tetapi mereka membawa pulang kefahaman tentang ketelitian dan ketabahan pengukir tempatan. Inilah bentuk diplomasi budaya yang paling berkesan di mana maruah bangsa diangkat melalui perkongsian ilmu dan kemahiran tangan yang tiada galang gantinya. Perkembangan antara seni ukir dan pelancongan turut memacu pertumbuhan ekonomi kreatif yang lestari. Dengan memartabatkan seni ini sebagai tarikan utama, kita secara tidak langsung memberikan jaminan kelangsungan kerjaya kepada para ahli guru dan menggalakkan pelibatan generasi muda dalam industri kraft tangan. Pengekalan identiti ini sangat bergantung kepada permintaan pasaran. Apabila sektor pelancongan terus mempromosikan keunikan ukiran kayu,
ia akan mewujudkan satu ekosistem yang sihat di mana warisan dipelihara melalui nilai ekonomi. Ini bukan soal komersialisasi semata-mata, tetapi soal bagaimana kita memastikan identiti Melayu tetap relevan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Seni ukiran Melayu adalah jambatan yang menghubungkan kegemilangan silam dengan aspirasi masa hadapan. Mengangkat seni ini dalam peta pelancongan dunia adalah satu tanggungjawab kolektif demi memelihara maruah dan juga identiti bangsa. Biarlah setiap motif yang terukir menjadi saksi kepada dunia bahawa kita adalah sebuah negara yang memacu kemodenan tanpa meminggirkan akar tradisi. Hari ini, seni ukiran Melayu tetap berdiri teguh sebagai warisan yang tidak ternilai. Ia juga melambangkan identiti serta kebijaksanaan dan kearifan masyarakat tempatan. Namun, persoalan yang harus kita renungkan bersama ialah di manakah kedudukan Kraf Agung ini dalam arus modernisasi yang kian deras. Hari ini, seni ukiran Melayu tidak lagi sekadar menjadi penghias dinding rumah kayu. Ia telah melangkah gagah ke pesada antarabangsa sebagai produk pelancongan budaya. Apabila pelancong asing menyentuh kehalusan urat kayu cengal yang dipahat, mereka sebenarnya sedang menyentuh nadi sejarah kita. Melestarikan kraf ukiran dalam sektor pelancongan bukan sekadar tentang keuntungan ekonomi, ia adalah strategi ampuh untuk mempertahankan jati diri Melayu agar tidak hanyut ditelan zaman. Tanggungjawab ini kini terletak di bahu kita semua. Memastikan seni ukir ini terus bernafas bermakna kita sedang menjaga maruah dan identiti bangsa. Seni ukiran Melayu, ia adalah rakaman jiwa, ia adalah bukti sejarah dan ia adalah maruah yang kita wariskan untuk generasi akan datang.